Guys, car magnetic bracket. Ni tempat holder phone ni kan. Ni magnet. Lepas tu dia ada macam ni. Korang boleh letak dekat cermin tau. Kau just letak kat cermin, pusing lock dia. Nampak? Lepas tu korang boleh letak phone korang lah yang ada MagSafe kat belakang tu kan. Kalau korang punya handphone tak ada MagSafe, dia bagi sekali kat dalam ni. Ni ring besi ni kan. So korang boleh lekat. Dia boleh adjust angle macam ni sebab dia ada banyak kaki ni tau. Korang nak pusing benda ni pun boleh. Kalau korang punya ni longgar, sendi ni longgar, korang boleh ketatkan dengan Allen key yang dia bagi. So dekat dalam kotak dia bagi sekali dengan Allen key. Lepas tu kalau korang nak letak dekat dashboard, dia bagi sekali benda ni. Korang tanggalkan benda putih ni, letak atas dashboard macam ni, dan korang boleh pasang. Alright guys, siapa nak dapatkan ni boleh tekan link kat bawah macam biasa. Harga tengah murah. Baik beli, sangat-sangat berbaloi, okey?